15 orang siap diuji tuan. Mana yang paling rendah? Okey, daripada sana yang bob tu, cikgu dia lapor ke Puan Razrah. Cepat-cepat. Saya nak yang kedua lah. Nanti tahun depan tak nak ajar lah. Tak nak. Cikgu tak nak. Saya tak nak. Ikut turn, by turn. Cepat. Lepas dia berjalan, nombor 2 berjalan. Walaupun dah lapor, buat. Ini ada latihan. Itu nama fire drill. Okey. Kelas apa? Berapa kehadiran? 20/20. 2 minus. Pergi mana 2 tu? Next. Berapa tu? 1, 2, 3, cepat. Kawan. Cikgu cepat. Okey, ikut turn. Okey. Besok tahun depan buat sini. Kelas 1B. Okey. Cikgu next. Okey, untuk guru pula. Untuk guru ni. Puan guru ambil kena datang kat situ pula. Sampai ke kantin tadi. Staf kantin. Perintah saya. Cikgu sekali. Ikut juga tinggal. Tiga. Depan. Okey. Tiga. Okey, depan. Okey. 4 minit ke bawah. Untuk depan. Belakang dia kantin, cleaner, pagat. Okey. Tahu sekolah? Tahu. Okey? Boleh tak bawah 5 minit untuk tahun depan? Okey? Dan untuk pengutua mesti ada kedatangan bahagian kantin, cleaner, pak guard, semua sekali lah mesti berada di sini. Okey. Saya nak cek cikgu ni, cikgu ustaz ni, betul tak kehadiran ni? Kelas apa ni? Cikgu, berapa kehadiran ni? Cek, 23. Kira, ni. 2. Okey, guru boleh masuk ke depan? Okey, guru pula. Kenapa kita buat macam ni? Kuasa sekolah ni besar tak? Mereka, cikgu Asman. Lebih kurang 20 ekar. Kalau kebakaran, kita ni yang untuk bomba cantik. Semua dah tua-tua. So, orang tua bomba ni tak payah mencari mana dia tahu mana yang terbakar. Kalau dia ni maman terbakar, kita tahu dia. Dan maklumat ni kita ambil. Kalau headcount tu lambat siap, itulah ibu dia. Ibu dia itulah. Kalau lebih 5 minit gagal, saya bagi makan gagal lah. Okay? Itu tahun depan tu dah. Kita baca lah. Kalau tak percaya, tak payah buat bedroom. Saya pun tak payah letak. Okay, boleh? Boleh jadi tak? Okay, boleh berada di dewan.